Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sebelum nak mulakan, saya nak mulakan dengan inilah. Aduh, mak. Okey, fitnah Mat Gomo ni. Okey, kita tahu PMX baru saja pulang daripada Korea. Sibuk dia. Sebelum tu ASEAN pergi APEC 3 hari. Menghadiri mesyuarat ni lah, APEC ni di Korea Selatan. Pulang dan hari ini hari Ahad turun bersama jumpa rakyat Pahang. Adalah pelbagai 2-3 program kita percaya. So atas alasan dia sakit lah. So okey, yang menariknya ada satu posting oleh Mamat ni. Saya itulah. Siapa tahu lah kenal Muhammad Azri. Nampak apa dia tulis pasukan perubatan yang kononnya menasihatkan siapa tu Ibrahim kita, PMX kita berehat. Kita tahu lah kesibukan dia berapa sejak kebelakangan seminggu 2 ni APEC dengan ASEAN tu. So nasihatkan supaya dia berehat. Kantoi lagi. Ini Mak Azri ni sekop baru mawah ni Sahlah memang ada pasukan mereka untuk Anwar Sarawak ni yang prepare stomach bag. Aduh mak. Ubat HIV dan penyediaan makanan. Apa kejadah ni Mamat ni saya tak boleh terima, betul tak? Itulah pesakit guys. Ada tulang akibat daripada main belakang. Apa tak percaya? Ini binatang ke mawah ke ni yang buat benda ni Saya tak tahulah dia ni manusia ke, syaitan ke, dajjal ke, iblis ke, apa tak tahu. Kita tahu lah. Kalau dengar video-video dia dalam live dia TT lah, FB pelbagai lah. Tapi yang menarik, bukan yang menarik yang kita kecewa. Ramai pengikut dia. Ramai yang bersetuju muji pala bana, betul lah, pala bapang. Aku marah betul. Dengan si Mamat Gomo. Kita tahu lah dia panjang. Daripada tahun dia orang lama, saya tahu lah. Dia hebat Dia pandai manipulasi minda orang. Dia belajar daripada 2012 dah 10-15 tahun lebih dah manipulasi minda. Dia ada kepakaran. Betul ramai walau terpersona, terperdaya. Betapa jijiknya fitnah yang dilemparkan. Inilah berpolitik tanpa ingat Tuhan dan akhirat. Kita tahulah fitnah yang menjadi mainan, dosa yang barang dongeng, yang pentingkan kuasa. Tapi malangnya ada juga manusia yang bodoh dan pergi percaya. Kita tahu bagaimana dia begitu rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Atuk Saka kita. Aku dah semakin tough sekarang ni Aku tak betul. Kita geram. Orang seperti rupa boleh kata belah tak tahulah kan. Kita tahu kalau ada orang penyakit HIV ni kita tahu nak masuk PB atau berjumpa dengan pembesar negara lain. Kita ingat senang. Kalau betul dia disahkan nak pergi bersalaman dengan seluruh pimpinan dunia berpeluk sakan. Tapi aduh mak, betul Betul ingat ketatkan security bagaimana lagi satu mana sumber dia dapat ambil sampaikan setakat Mossad USA tak tahu bila dia lebih tahu. Apa kejadah ni si Mamat Mawah ni jijik kan? Memang betul jijik. Apa kejadah manusia ni Itulah kita ingat yang kena sumpah dengan Ramlan. Ini saya baca komen baru nak menggigau si Gomo itu nanti. Tarak kaki pening macam Gomo ni pun boleh jadi sahabat atuk. Patutlah dia bubuh nama panggilan dia Sir. Rupanya sama selama ni saya duk cari apa maksud Sir tu. Kita tahu Sir yang sebenarnya kita tahu lah. Stupid is real. Sesuai sangat dengan Mamat Gomo sekop ni. Stupid is real.